Tak. Korang tu macam mana? Aku datang minta maaf. Tak masalah. Jolah babi poki. Terus sekarang kena settle macam mana? Kau tu nak settle. Ha. Tak asal kau nak sentuh. Okey geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni apa benda aku nak buat? Kau nampak tak siapa? Budak pengacau kat TikTok. So Alhamdulillah Kiki dengan Sinik dah selesai, dah baik-baik. Sebab apa? Dia orang fikir satu benda. Dia bukan respect aku, bukan respect apa. Dia fikir kita sesama bangsa buat apa nak gaduh. So hari ni kita bukan nak cerita pasal dia orang bergaduh. Itu dah selesai. Past is past. Hari ni aku nak selesaikan dengan Izzat Daniel pula. Ki, kau cakap sikit. Apa plan otak kau, Ki? Okay, plan Abang MK hari ni. Asal plan aku, plan kau? Plan aku kan. Plan aku hari ni, aku nak ajak Abang MK prank Ijat. Kita prank Ijat. Kita nak buat apa kat dia? Kita cakap budak-budak ni nak pukul dia. Macam mana ni? Boleh tak ada masalah. Terima kasih sebab invite ni apa semua kan. Kita tengok apa reaction Izzat bila aku bawa datang brother-brother aku. Brother. Sebab dia cakap apa? Ada brother. Dia cakap apa? Dia nak jumpa aku dengan aku tak settle lagi. Okey, tak apa, aku datang. Dekat komen mana? Dekat komen video aku permohonan maaf. Tapi dia cakap kat situ dengan aku tak settle lagi. Tak settle lagi? Dia cakap, Izzat cakap. Lu ingat lu gangster, lu jaga. Tak, dia ada brother tau. Memang video ni akan post kat Izzat Daniel. So kita respect dia. Welcome guys, Izzat Daniel. Okey, baik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syak. Boleh start bang? Sekejap lagi dia sampai kan. Dia sampai kita tahan. Lepas nanti saya akan cakap, abang tunggu kat belakang. Jangan dia dulu. Lepas tu kita belakang. Bila cakap nanti kalau dia marah. Tunggu datang sini bang. Tapi atas banyak tak boleh jalan. Bodoh licin. Boleh? Jalan. Pantat engkau lah. Ya, orang. Tapi beg aku tak ada orang pegang. Dapat pula. Ada ya bang? Abang. Bodoh. Berlalu. Saya tanya. Depan tu macam tak nik sial. Depan. Buat bodoh je. Hey kau. Damn. Kau berhenti. Kat sini kau punya Aku cakap kat komen, aku nak settle dengan kau, betul? Kau kalau ada masalah dengan aku, kau cakap dengan aku. Kau ingat aku budak-budak? Jad, kau tepis je semua, Jad. TikTok apa semua kau boleh le buat orang macam ni. Kau tepis je semua, kau lari. Jad, kau henjut Jad, siapa-siapa patung kau belah. Kau henjut je siapa-siapa patung kau belah. Jap, aku try call orang. Dia pegang kau. Panggil cepat, bapa. Kau tahu malu. Habis kau tak fikir satu Malaysia kecam aku. Cakap lelu boleh ya? Dah, ini. Member kau dah sepak muka aku, orang tengok ramai-ramai. Kau settle dengan dia suruh dia cakap lelu lah. Dia cakap lelu. Oh tadi kau tak cakap lelu. Dah benda boleh settle lah. Cakap lelu dia jangan cakap orang tengok. Tahu pun kau nak settle elok. Ijat dan cuak kat situ. Kau tak fikir satu Malaysia kecam aku, kau ada fikir? Dan kau yang buat cerita kat orang kan? Memanglah, kau tak payah nak panggil untuk ni pun semua. Kau buat bodoh lah. Itu cara aku. Aku seorang kan? Ha? Kau boleh cakap nak jumpa, dia jumpa seorang lah. Kalau aku jumpa seorang, aku tak bodoh tau. Aku tak bodoh. Dah, kau tengok ramai Ha? Aku tak bodoh lah macam kau. Aku tak bodoh macam kau. Ha? Kau bawa ramai-ramai. Apa pasal? Ha? Kau nak makan aku sekarang? Kau cuba lah makan. Cakap lalu, orang tengok. Nak settle, pergi belakang. Tak payah, kat sini pun boleh settle. Ha? Aku tahu kau ada name kat KL ni, kau terkenal. Kau ingat kau boleh bodoh-bodohkan aku? Ramai-ramai macam tu. Ha? Habis member kau tu dah belah. Dia sepak muka aku, betul dia belah macam tu. Sekarang dia tinggalkan kau. Terus sekarang boleh settle macam mana? Kau tu nak settle Ha. dengan aku. Tak, asal kau tak sentuh. Asal kau tak sentuh. Kena prank.
dekat sini. Dekat sini mic dia, Jad. Ini mic. Kau nak kena macam mana, Jad? Ini dia mangsa. Mangsa kena prank. Okey Jad. Okey tak Jad? Macam ni boleh baik lah. Tahu Abang MK. Abang MK jadi tu. Aduh. Jad. So aku nak cerita dengan kau, Jad. Sorry ya, Jad, sebab tinggalkan kau. Sorry ya. Sorry ya sebab tinggalkan kau. Kena Apa perasaan kau, Jad? Aku okey tu, tak ada hal lah. Aku okey. Sekarang baik ni kan? Kita pun Benda dah kita nak settle kan. okey. Sekarang benda dah settle lah. Aku pun berdebar juga. Ha? Apa perasaan kau? Oi. Kau geram tak dengar aku? Kau lari. Sekarang ni Abang MK jadi cameraman. Kau kenalkan brother ni. Okey, geng. Brother ni. Ni brother ni. Ni abang ni. Dia kalau korang nak main apa ni, orang panggil ni, skuter ni, korang boleh jumpa dia dekat betul-betul bawah KLCC. Betul-betul dekat sini bawah ni. Abang-abang ni semua. Bila diorang buat? Bila abang buat, bang? Besok. Hari-hari apa? Hari apa? Hari-hari. Hari-hari. Malam setiap malam. hari. Tiap malam. Macam mana, bang? Dia punya harga. Harga Kasih kita sayang, bagi kan? murah. Harga kasih sayang. Kasih sayang. Siapa nak belon ada? Cantik. Dengan Chicano. Chicano. Okey, bang. Semua sini kawasan abang jaga? Bukan seorang lah, ini ramai. Ramai lah, tapi Lain-lain kawan-kawan lah. abang lah. Kawan-kawan lah. Oh, geng. Siapa yang nak main skuter, kau boleh datang dekat bawah KLCC, kau jumpa brother ni. Kau jumpa brother ni, dia bagi harga murmur punya, aku bagi tahu dengan kau. Nanti kita akan letak nombor telefon dia Okey. Sekarang kenapa abang jadi cameraman? Ada picit. Okey. Tukar pula bang, saya ragam. Tak ada. Dah, abang cakap kat Ijat. Okey geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku jadi, kau tengok tempat ujung sana aku duduk kat tempat kereta. Lepas tu aku berlari daripada tempat kereta putih ni. Lepas tu aku nak beritahu korang, hari ni Izzat Daniel kena prank. So Izzat Daniel daripada tadi tak senang. Abang plan lah. Aku nampak dia call aku. Kotor baju lah. Aku nampak dia dah call. Sebab apa? Aku tak nak orang kata satu Melayu, satu bangsa nak bergaduh-bergaduh. Hari ni betul-betul dia orang nak bergaduh. Aku bagi dia orang prank Izzat Daniel. So pada brother-brother ni yang tolong menjayakan Nick. Okey, kalau kau nak tahu brother ni bukan gangster. Dia orang ni peniaga-peniaga skuter. Kalau kau nak tahu skuter apa, dia orang kalau kau dapat daripada kamera kat sini ada nombor telefon brother ni. Kau telefon dia harga murah-murah. Setengah jam RM20, RM30 je. Dia boleh harga murah. So perniagaan dia orang Isnin sampai lebam. Dia tak ada cuti Setiap hari. Setiap malam Setiap malam. Okey geng, apa-apa pun kita jumpa lagi di lain episod. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tadi dah selesai prank Izzat Daniel bersama Nick dan Izzat Daniel. So diorang pun dah berbaik-baik. Alhamdulillah dia pun dah berbaik dengan Kiki. Okey, apa-apa pun kita doakan engkau ni lepas ni. Apa dia Zat? Apa Kita boleh berkawan lah. Tak Betul, perlu nak memusuh kan. Jadi benda yang kau prank aku pun aku rasa macam tak puas hati tau. Tapi tak apa. Aku akan balas prank di balas prank. Kita tengok. Okey geng, apa-apa pun kita orang semua dah berdamai. Kita jadi orang Islam, bersilaturahim. Hablum minallah, hablum minan nas. Okey. Yes. Apa-apa pun Izzat Daniel. Assalamualaikum. Baru aku nak tanya apa perasaan kau. Tak ada perasaan dah. Dah, dia